Free audio post-production by alphonic.com. Ini kita akan menunjuk bagaimana mendaftar di kedai online Muslimin Traveria atau MTTM. Kenapa kita galakkan mendaftar? Yang pertama, apabila anda mendaftar, anda akan mendapat maklumat terbaru tawaran pakej melancong yang ditawarkan oleh MTTM dari masa ke semasa. Yang kedua, ia akan memudahkan anda membuat tempahan pakej melancong di MTTM. Maksudnya tidaklah tiap kali anda kena masukkan maklumat-maklumat tentang diri anda. Okey, walaupun pakej melancong masih boleh ditempah tanpa mendaftar, tetapi kita galakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk mendaftar. Okey, yang ketiga, kalau tuan-tuan dan puan-puan mendaftar, tuan-tuan dan puan-puan akan diberikan RM100 per pack untuk satu seorang yang akan ikuti apa-apa saja pakej yang kita tawarkan semasa membuat tempahan. Kita akan bagi kod kupon untuk tempahan tersebut. Okey. Seterusnya, macam mana langkah-langkah mendaftar? Klik butang menu, butang 3 bar, kemudian klik butang account, register account continue. Maksudnya ini butang daripada butang menu. Butang menu kita kena klik butang menu tu dulu. Kemudian klik butang account. Dalam butang account tu kita akan dapat skrin ni. Kita kena register account dan kita klik continue. Kemudian isikan maklumat di borang online. Pastikan login name dan password dimasukkan. Login dan password dia dekat bawah nanti. Ini first name, last name, masukkan email, masukkan nombor telefon. Masukkan alamat. Ini yang penting, login name dan password. Ini yang anda akan gunakan untuk login nanti. Dan anda boleh tick untuk newsletter juga. Kalau tick newsletter, kita akan email kepada anda. Kalau tidak, kita hanya akan WhatsApp kepada anda. Maklumat-maklumat terbaru kita akan email ataupun kita akan WhatsApp. Okey, kemudian klik continue. Dan anda akan dapat mesej, your account has been created by activation required. Ini maksudnya langkah seterusnya anda perlu activation. Activation tu macam mana cara? Ialah dengan klik di link di email yang anda terima dari Muslimin Traveria. Sekarang kita pergi ke email. Okey, ini email Muslimin Traveria. Okey. Jadi, kita boleh tengok di situ ada link. Kita cuma perlu klik di link tersebut. Okey. Dan anda akan dapat mesej ni, your account was activated. Maksudnya, kita dah ready, please log in with your credential. Sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan dah boleh log in. Tuan-tuan dan puan boleh cuba ya. Okey, sekiranya semua berjalan lancar, anda sudah boleh log in. Okey, itu saja buat kali ini. Free audio post-production by alphonic.com.